Peristiwa Kampung Medan merujuk kepada beberapa peristiwa pergaduhan antara kaum India dan Melayu yang berlaku di Kampung Medan dari 4 Mac hingga 8 Mac 2001 dan berlarutan selama 5 hari. Peristiwa ini berlaku di beberapa kampung iaitu Kampung Medan, Kampung Gandhi, Kampung Lindungan, Kampung Datuk Harun, Taman Desa Ria dan sekitar Jalan Kelang Lama. Sengketa ini merebak begitu cepat kerana kawasan ini merupakan kawasan setinggan berpuluh-puluh tahun tanpa pembelaan. Pergaduhan juga merebak ke Petaling Jaya, Jalan Gasing, Kelana Jaya, Sungai Wei, Bandar Sunway dan Puchong. Punca pergaduhan antara dua kumpulan bermula di Kampung Medan. Ekoran persediaan majlis perkahwinan dan majlis pengembumian. Majlis perkahwinan itu diadakan di sebuah rumah orang Melayu, sementara jiran Indianya mengadakan majlis pengembumian. Seorang lelaki berbangsa India dikatakan membawa motosikal dalam keadaan mabuk dan terbabas merempuh tapak perkahwinan Melayu. Perkara itu mendatangkan kemarahan orang kampung dan menengking lelaki India tersebut. Lelaki India tersebut tidak dapat menerima tengkingan, kemudiannya mengajak sekumpulan geng untuk menyerang majlis perkahwinan Melayu tersebut. Kemudian 200 orang turut sama dalam pergaduhan itu. Mereka dipercayai orang luar yang datang atau dibawa dari luar Kampung Medan. Peristiwa ini mendapat liputan CNN pada sebelah malamnya. Memetik laporan Free Malaysia Today pada 2017, rumah Alwi Yunus menjadi titik pergaduhan berbaur perkauman pada 2001 yang telah meragut 6 nyawa. Selama beberapa dekad mereka hidup harmoni, namun salah faham kecil bertukar menjadi kemarahan yang dicampur dengan hasutan sentimen perkauman. Kata laporan itu lagi tragedi di Kampung Medan serta beberapa kawasan berhampiran itu dikatakan berpunca daripada salah faham antara tuan rumah sebuah majlis perkahwinan dengan jirannya yang sedang menguruskan pengembumian. Kini Alwi Yunus, tuan rumah majlis perkahwinan itu, sudah dapat meneruskan kehidupannya tanpa diselubungi kemarahan. Daripada peristiwa hitam itu, apa yang tinggal kini hanyalah pengajaran. Beliau sendiri menerima 42 jahitan dalam peristiwa itu yang meragut 6 nyawa. Alwi mengakui sukar melupakan parut di tangannya akibat ditetak parang yang menyebabkan tangan beliau terpaksa dibalut pada hari perkahwinan anaknya. Bagaimanapun beliau tidak lagi menyimpan dendam terhadap orang yang menyerangnya dan peristiwa itu mengajarnya supaya lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan kaum lain. Katanya lagi, tiada keperluan menyalahkan mana-mana pihak kerana lebih penting ialah sikap bertolak ansur yang perlu diamalkan masyarakat berbilang kaum bagi mengelakkan sejarah hitam itu berulang. Puncanya satu, salah faham dan tidak ada tolak ansur. Itu yang saya lihat ketika kejadian berlaku. Sebelum kejadian tidak ada apa-apa punca yang menyebabkan pergaduhan, tetapi disebabkan sikap tidak mahu mengalah dan provokasi yang timbul daripada kedua-dua pihak menyebabkan pergaduhan tercetus seakan-akan peristiwa 13 Mei 1969 berulang, katanya. Sebagaimana dipetik Free Malaysia Today, dalam kejadian 4 Mac 2001 itu pergaduhan tercetus apabila pihak tertentu didakwa menyebarkan kabar angin berbaur perkauman dan provokasi sehingga menyebabkan kawasan di sekitar Kampung Medan menjadi tegang. Susulan itu pasukan gerakan AM PGA dikerahkan ke tempat kejadian bagi membantu unit simpanan persekutuan FRU dan ratusan anggota dari Ibu Pejabat Polis daerah Petaling Jaya bagi mengawal keadaan. Keganasan di Kampung Medan itu turut menjejaskan Taman Lindungan Jaya dan Taman Datuk Harun yang terletak di kawasan sama menyaksikan ratusan orang ditahan dan berpuluh-puluh lagi cedera. Isteri Alwi, Jamilah Saleh, ketika menceritakan detik cemas itu kepada Free Malaysia Today berkata, keadaan sangat tegang sehingga polis dari Bukit Aman, tentera dan anggota FRU dikerahkan ke tempat kejadian. Saat itu saya tidak boleh lupakan dan saya berharap kejadian seperti itu tidak berulang lagi, katanya. Rentetan peristiwa tersebut, penduduk berada dalam keadaan ketakutan terutamanya pada waktu malam. Masyarakat India berwaspada dan bersiap sedia sekiranya penduduk Melayu datang menyerang mereka. Sebaliknya, masyarakat Melayu di Kampung Medan sentiasa berkawal kalau Samsing India datang untuk menyerang mereka. Mereka tidak takut akan jiran-jiran mereka kerana mereka telah saling kenal mengenali hampir 3 dekad. Samsing ini dikatakan datang dari luar.
Menurut cerita orang lagi, kesilapan orang India yang memukul seorang Indonesia bersuku Madura kerana menyangka dia adalah orang Melayu Malaysia menyebabkan Puak Madura turut sama bersama dengan orang Melayu. Datuk Seri Dr. Muhammad Khir Toyo selaku Menteri Besar Selangor ketika itu bertindak berkawal di kuil Hindu di Kampung Medan agar orang-orang Melayu tidak bertindak. Malahan beliau sendiri menasihati penduduk Melayu yang marah agar mereka mematuhi undang-undang negara. Beberapa orang yang luka telah dihantar ke unit kecemasan di Hospital University di Petaling Jaya, Selangor. Dalam peristiwa ini, pihak polis telah melancarkan Ops Medan dengan kekuatan 2,053 orang bagi mengawal keadaan. Mereka terdiri daripada anggota polis, polis simpanan, persekutuan FRU, rela dan pasukan bantuan kecemasan. Dengan 2 buah helikopter, pasukan khas juga ditubuhkan bagi mengiringi penduduk yang berulang-alik pergi bekerja atau yang menghantar anak sekolah. Peristiwa hitam ini berakhir pada 28 Mac 2001 dengan 158 orang ditahan di atas kesalahan-kesalahan memiliki senjata merusuh menyerang dan menyebabkan kecederaan serius. Mereka terdiri daripada 95 orang lelaki Melayu, 56 orang India dan 2 warga Indonesia. Berdasarkan rekod di Pusat Perubatan Universiti Melaya pula, seramai 29 orang menjadi mangsa peristiwa berkenaan. Antara mereka yang tercedera adalah 22 orang India, 3 orang Melayu, seorang Cina, seorang rakyat Indonesia, seorang rakyat Bangladesh dan seorang rakyat Pakistan. Peristiwa hitam ini turut meragut 6 nyawa terdiri daripada 5 orang berbangsa India dan seorang warga Indonesia. Timbalan Ketua Polis Negara ketika itu, Datuk Muhammad Jamil Johari, telah memaklumkan bahawa banyak senjata-senjata berbahaya telah dirampas, termasuklah bom buatan sendiri, parang, pisau, pedang samurai, kayu lastik, rantai, paip besi, cota dan kapak. Motosikal dan lori juga telah dibakar semasa rusuhan berlaku. Jurus selepas kejadian, kebanyakan masyarakat mahupun di pihak kerajaan beranggapan bahawa pergeseran antara kaum di situ adalah berpunca daripada keadaan penduduk yang terdesak dengan kehidupan dan masih tinggal di kawasan setinggan. Bagi mengatasi masalah ini, Taman Medan telah ditransformasikan kepada persekitaran yang lebih baik, di mana jalan raya telah ditar, telefon awam dan lampu jalan dipasang, manakala longkang-longkang di situ turut dibersihkan. Kini tiada lagi kawasan setinggan seperti tahun 2000 dahulu, apabila ianya telah digantikan dengan deretan rumah flat kos rendah. Memetik artikel soschili.my lagi, sebelum pergelutan ini, penduduk Melayu dan India sebenarnya sudah lama duduk bersama Taman Medan dan mereka mempunyai hubungan yang baik dan saling mengenali antara satu sama lain. Malah Nagarajan juga mendapati penduduk Melayu di Kampung Datuk Harun dan juga Kampung Ketapang banyak membantu penduduk India untuk membeli barang di kedai runcit di kawasan tersebut. Ketika pergolakan berlaku, malah penduduk Melayu di Kampung Penaga sanggup mengiringi orang India ke kedai apabila mereka ingin membeli barang. Ternyata walaupun ada segelintir yang mengambil kesempatan untuk menyemarakkan api perkauman di tengah-tengah peristiwa ini, ada ramai lagi yang bersifat kemanusiaan dan membantu satu sama lain tanpa mengira warna kulit. Hasil daripada pelbagai usaha Kerajaan Negeri Selangor untuk memajukan Taman Medan, termasuklah program Setinggan Sifa, mereka berjaya menurunkan kadar setinggan di Selangor sebanyak 97%. Ini kerana pihak berkuasa sedar yang kebanyakan perselisihan etnik bermula daripada kemiskinan. Semoga kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa berusaha untuk bergaul dan memahami bangsa, agama dan budaya masing-masing, kerana daripada belas ihsan itulah wujudnya perpaduan. Moga perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang.